mulut. Oh, ni rasa ikat tepi no. Untuk portion budak-budak. Alright. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Rasa ikat tepi tu. Okey, boleh. Alright. Macam mana bang rasa ikat tepi ni? Rasa ikat tepi ni dia portion dia kecil untuk budak lah biasanya. Budak yang besar. Oh. Rasa ikat tepi ni kita akan letak lebih kurang dalam 150 gram. Okey. Dalam plastik. 150 gram ni kita nak tahu macam mana kita timbang biasanya. Okey. Bila dalam plastik ni baru boleh sedut. Kalau sedut Okey. tak sentuh hala, melecup mulut. Oh, ni rasa ikat tepi no. Okay, portion dia yang banyak macam ni lah. Okey. So dia akan ada straw. Alright. Besar. Kalau straw dulu ni dia ada plastik tangkai. Faham. So zaman-zaman law ni dia boh plastik. Dia mana mau Tadi rapia. dia rapia macam ni ya. Okey. Tu siap macam ni ya. Okey, macam ni harga Yang ni RM4. RM4 no. RM4 dia untuk portion budak-budak. Alright.